Pelik tetapi benar. Masa mula-mula kerja dulu, RM100 ni pun rasa macam besar gila. Tapi sekarang ni, makin banyak duit gaji kita masuk dan makin laju juga dia keluar dan hilang begitu saja. Pernah tak anda terfikir benda ini? Kalaulah daripada awal kerja dulu anda simpan sikit-sikit sahaja setiap bulan, mungkinlah sekarang ni hidup anda dah jadi lain. Kita ni tuan-puan sebenarnya bukannya tak mampu nak menyimpan. Kita cuma tak ada mekanisme yang paksa duit kita tu untuk stay. Yang mana duit yang bebas memang akan cari jalan keluar secara automatik. Itu normal tuan-puan. Sekarang cuba anda bayangkan, kalaulah daripada umur 20 tahun dulu anda simpan RM100 hingga ke RM300 dalam bentuk emas. Hari ini anda mungkin dah ada tabung yang sangat solid. Tuan-puan, kalau saya tanya anda sekarang, apa yang buat orang rasa selamat bila mana simpan emas ini? Sebenarnya simple sahaja. Dia bukan bergantung pada disiplin sahaja, akan tetapi juga kepada sistem kita. Jadi tuan-puan, buatlah dua benda ini sahaja. Yang mana tuan-puan, emas ini susah untuk bocor. Nak keluarkan, anda kena fikir. Dan itu yang buat dia akan kekal. Apa yang lebih penting, harga emas makin naik untuk jangka masa panjang. Bukannya untuk kaya sahaja tuan-puan, bukan kaya cepat, tapi untuk pastikan kita kekal kaya untuk selamanya. So, kalau anda rasa hidup ini asyik ulang pattern yang sama dari bulan ke bulan, so tuan-puan, mulai hari ini cuba bagi peluang dekat diri sendiri untuk anda start menyimpan RM100 dahulu. Kadang-kadang benda yang kecil macam ini pun lah yang akan ubah hidup kita secara perlahan-lahan.